Tak kisahlah apa-apa. Lagi senang langgar je mereka sekaligus. Senang mereka. Baiklah. Firestorm, apa yang awak buat ni? Episod 3. Strategi yang teliti. Hari ini adalah pusingan yang pertama dalam pertandingan pemain baru Spin Fighters. Pertandingan akan dimulakan. Perhatian kepada para peserta. Sila ke bilik persediaan seawal mungkin. Bersiap sedia untuk bertanding. Ryan, awak jangan risau. Walaupun ini adalah pertandingan pertama buat awak. Ya, setiap perkara mesti ada kali pertama. Tapi ini bukanlah perkara yang susah. Ryan? Ha? Dia tidur rupanya. Kami risau dia, tahu tak? Bangun! Cepat bangun! Dah sampai giliran saya ke? Kalau dia pun sabarlah. Belum lagi. Lambatnya. Belum giliran saya lagi. Dah nak tertidur saya tunggu. Saya risau dia akan gementar. Yang nak dirisaukan. Hai Ryan. Mika! Hey Ryan, awak dah sedia untuk perlawanan awak? Ya, dah tentulah. Saya memang sentiasa bersedia. Awak dah dapat tahu siapa lawan awak dan gaya yang dia mahir? Lawan saya je. Saya tak tahulah siapa lawan saya. Teruk betul lah awak ni. Tengok skrin belakang tu, semua ada kat situ. Jadi dialah lawan awak. Nama dia Irfan. Dia hebat ke? Saya tak pernah jumpa pun. Terkejut saya. Korang tak kenal ke dengan Irfan tu? Jangan risau, yang penting dia kenal awak. Awak dengar sini Ryan, awak kena hati-hati. Saya yakin awak mesti akan dibelasah cukup-cukup dengan Irfan hari ni. Sebab Irfan dah tengok perlawanan awak dengan Harry dan dia dah kaji corak perlawanan awak tu. Awak ni siapa pula dan apa awak nak? Nama saya Dani. Saya datang sini sebab nak sampaikan pesanan dari kawan baik saya Irfan. Awak hati-hati Ryan, teruklah awak nanti. Langkahnya dia tu. Perlawanan pertama. Irfan akan menentang Ryan. Diminta kepada kedua-dua pemain sila datang ke tempat pertandingan secepat mungkin selepas mendengar pengumuman ini. Akhirnya giliran saya tiba. Mika, seorang untuk saya ya. Buat yang terbaik ya Ryan. Selamat datang ke peringkat awal pertandingan Spin Fighter. Pusingan pertama pemain baru bermula hari ini. Inilah saat yang ditunggu oleh mereka yang menyimpan cita-cita untuk sertai pertandingan Spin Fighter dan sebagai langkah pertama, sila berikan kerjasama yang baik semasa perlawanan. Sekarang kita akan melangkah ke perlawanan pertama pusingan pertama. Dipersilakan, pemain pertama kita Irfan. Irfan, semoga berjaya. Dan lawannya, dipersilakan Ryan. Budak Ryan tu memang sentiasa bersemangat lah. Kedua-dua pihak bersedia. Mulakan bertarung. Pengadil. Saya nak bertanding dengan menggunakan 2 gasing. Gunakan 2 gasing? Awak dengar tak? Dia nak bertanding dengan 2 gasing. Dengar sini. Peraturan asal bagi pertandingan pemula hanya benarkan 1 gasing aja. Tapi penggunaan 2 gasing bukannya melanggar peraturan pun. Kalau kedua-dua pihak bersetuju, lagi tak ada masalah. Kamu macam mana Ryan? Setuju ke nak gunakan 2 gasing? Boleh je gunakan 2 gasing. Tapi awak macam mana? Dani? Baiklah. Saya ada Thunder Breaker dan Aegis Stormbringer dari Dani. Jadi sekarang saya ada 2 gasing. Jom mulakan. Memandangkan kamu berdua setuju dengan pertarungan 2 gasing, jadi sekarang mari kita mulakan pertarungan di antara 2 pemain baru Spin Fighter yang unik. Dia cuma tengok saya bertarung dengan Harry sebelum saya guna pertarungan 2 gasing. Dia mesti fikir saya tak boleh lakukannya. Sebab itulah dia cadangkan pertarungan ni.
Apa? Dia pandai gunakan 2 gasing? Awak mesti tersangka kan? Saya mesti akan menang. Ada masalah ke, Ryan? Maaf, tak ada apa. Kedua-dua pihak sila bersedia. Pertandingan dimulakan sekarang. Spin Fighter dilancarkan. Spin Fighter dilancarkan. Dia ialah pakar Spin Fighter. Biar saya tunjukkan sikit macam mana caranya pada awak. Spin Fighter dilancarkan. Thunderbreaker. Biar saya tolong awak. Ryan, awak lancarkan saya cepat. Jangan biarkan Sonic Matrix melawan 2 gasing tu. Spin Fighter dilancarkan. Saya takkan biarkan awak berjaya. Thunderbreaker. Awak ke tepi lah. Saya cakap dalam pertarungan jarak dekat. Lagi kuat awak serang saya, lagi kuat saya akan merebak pada awak. Alamak! Susahlah macam ni. Sonic Matrix. Irfan dah mengkaji semua data awak dengan teliti sebelum ni. Ryan pun masih tak dapat gunakan tenaga penuh awak. Itu adalah kelemahan terbesar bagi awak. Firestorm, pergi tolong Sonic Matrix tu. Tak ada gunanya. Firestorm tak akan dapat lari dari serangan Thunderbreaker saya tu. Apa? Ini taktik yang saya dah sediakan untuk awak, Ryan. Sekarang ni, awak cuma kena tengoknya. Betul-betul. Ryan, saya memang tak boleh kalahkan dia. Sonic Matrix dah terkeluar. Sekarang ni, kita cuma kena bagi tumpuan yang lebih untuk kalahkan Firestorm. Thunderbreaker. Mari kita mulakan serangan gabungan kita. Tak kisahlah satu ataupun 2. Saya tetap tak takut. Thunderbreaker. Habislah. Nyaris-nyaris. Janganlah cepat sangat nak gembira. Firestorm. Irfan mendahului. 1 berbalas 0. Kerja yang bagus, Irfan. Setiap pergerakan dan tindak balas awak memang macam apa yang saya dah jangkakan. Apa dia? Nampaknya strategi khas yang saya sediakan untuk awak berkesan. Tapi saya memang tak sangka yang awak akan setuju dengan syarat yang saya bagi dengan begitu mudah sekali. Sebab tu saya boleh kalahkan awak. Ryan, saya minta maaf. Saya... Tak apalah, saya tak salahkan awak. Alamak, apa patut saya buat ni? Saya ingatkan dia mesti tak akan dapat tewaskan saya dengan perlawanan 2 gasing. Tak sangka pula yang dia dah betul-betul sedia rupanya. Sonic Matrix, Firestorm, ada ke cara nak kalahkan mereka? Apalah yang saya boleh buat? Saya ni cuma Spin Fighter penyerang je. Dan apa yang saya suka ialah menyerang lawan saya. Saya pula cuma Spin Fighter yang hebat. Pertarungan jarak dekat dan mahir mengelak. Habis tu, macam mana caranya kita nak kalahkan taktik Irfan?
Ia bergantung pada kemahiran pemain Spin Fighter. Tapi saya ni kan cuma pemain baru. Tak kisahlah apa pun. Saya ikut je perasaan saya. Kedua-dua pemain sudah bersedia. Pusingan kedua bermula. Spin Fighter dilancarkan. Spin Fighter dilancarkan. Nampaknya perkara yang sama akan berulang lagi dalam pusingan kali ini. Saya takkan senang-senang nak mengaku kalah. Saya serang dulu. Spin Fighter dilancarkan. Firestorm rempuhnya ke tepi gelanggang. Macam tu je ke? Bukankah ni je cara yang terbaik untuk lawan orang macam awak yang memang suka sangat bercakap seorang-seorang? Saya tak akan biarkan awak mengganggu semua rancangan saya. Spin Fighter dilancarkan. Edge Stormbringer, cepat singkirkan Sonic Matrix tu. Kerja mudah je tu. Jangan harap. Apa? Thunderbreaker, kenapa awak tak menyerang Firestorm? Habislah. Nampaknya Thunderbreaker dah ditinggalkan jauh oleh Firestorm. Susah untuk dia nak halangnya. Tapi sejak bila pula Ryan dapat baca taktik saya ni? Dia dah berjaya mengesannya dengan sangat cepat. Firestorm, tambahkan kelajuan dan serang! Baiklah. Apa dia nak buat? Cepatlah! Apa? Hebat Firestorm, macam tu lah! Sonic Matrix, awak bertahan sekejap ya? Edge Stormbringer, rakan pasukan awak dah terkeluarlah. Jadi apa masalahnya? Lawan awak ialah saya. Itulah yang saya maksudkan. Ryan mendapat 1 mata. Skor 1 berbalas 1. Yeay! Tak mungkin. Haha, macam tak percaya kita boleh menang. Menang apanya? Masih ada satu pusingan lagi. Betul tu. Pelik betul lah. Ryan sepatutnya cuma seorang pemain baru. Macam mana cara dia dapat baca taktik saya? Bertenang. Irfan, bertenang. Dia boleh kesan taktik saya tadi dengan cepat. Taktik saya mesti kena ada persediaan. Selagi saya boleh fikirkan taktik menentang balas, saya boleh menang perlawanan ketiga. Firestorm dah jumpa cara nak singkirkan Thunderbreaker dan saya akan biarkan Thunderbreaking bekerjasama dengan Sealing Heaven Heavy Armor untuk tembusi Matrix Sonic dulu. Kemudian patah balik untuk Extreme Firestorm. Kalau kedua-dua Spin Fighter menyerang, tenaga Firestorm habis dengan lebih cepat. Lepas tu, bolehlah kalahkan mereka. Kedua-dua pemain sudah bersedia. Pusingan ketiga dimulakan. Spin Fighter dilancarkan. Spin Fighter dilancarkan. Singkirkan Sonic Matrix sebelum dia menyerang balas. Spin Fighter dilancarkan. Mereka nak cepat tamatkan pertarungan ni. Ryan, lancarkan saya ke arena sekarang. Baik. Hei. Firestorm. Cuai, kenapa pada masa macam ni? Nampaknya mesti Irfan akan menang. Oh, okey tadi. Saya tak ada apa-apa lah. Jangan berdiri je kat situ. Permainan masih diteruskan.
Apa pun yang awak nak buat, semuanya dah terlambat sekarang. Lepas kami singkirkan Sonic Matrix, tak masuk akal untuk kami lancarkan Firestorm. Sebab agak mustahil satu Spin Fighter dapat mengalahkan dua Spin Fighter dengan begitu mudah sekali. Ryan! Jangan buang masa lagi. Biar saya je yang tolong awak. Nampaknya kita dah tak ada pilihan lain lagi. Spin Fighter, dilancarkan! Ryan, apa rancangan kita? Tak kisahlah apa-apa. Lagi senang langgar je mereka sekaligus. Senang mereka! Baiklah. Flame Storm! Firestorm, apa yang awak buat ni? Ia tak mungkin. Firestorm, bukankah kita ni sepasukan? Skor adalah 2-1. Pemenangnya ialah Ryan. Yeay! Yahoo! Hey Firestorm, saya tak sangka kuat betul lah tenaga awak. Awak memang betul-betul hebat lah. Ryan, teruskan lagi berlatih. Kita semua mesti akan jadi lebih kuat. Macam mana pula saya boleh kalah? Kita tengoknya sekali lagi. Macam mana dia boleh dapat kesan taktik saya dengan begitu cepat? Awak, Ryan? Hai Irfan. Tunggu saya. Apa benda yang awak tulis sampai sungguh sangat tadi tu? Bagilah saya tengok kejap. Apa benda yang awak tengah tulis tu? Kedekut betul lah. Oh, saya dah tahu. Awak catat tentang perlawanan kita tadi kan? Perlawanan baru je tamat. Awak dah buat kajian tentangnya. Tak hairanlah sebab apa taktik perlawanan awak hebat sangat. Berhenti cakap tentang tu. Bukankah awak pun cepat dapat kesan taktik saya? Saya dapat kesan taktik awak? Bagi tahu Ryan, macam mana awak lakukannya? Guna secara langsung gerakan terbaik Firestorm untuk musnahkan taktik saya? Atau sebenarnya awak dah belajarnya dengan teliti sebelum pertandingan tu? Lepas tu awak cuma pura-pura jadi keliru masa pertarungan? Awak ni banyak sangat berfikirlah. Saya tak tahu apa-apa taktik pun sebenarnya. Saya cuma bertindak ikut perasaan saya. Bolehkah awak musnahkan taktik saya dengan hanya ikut perasaan awak? Saya tak dapat terangkan dengan jelas. Saya cuma gunakan kelebihan Firestorm dan Sonic Matrix saya. Itu je saya boleh terangkan. Dengan keadaan di gelanggang yang kelang kabut masa tu, saya jadi panik dan cuma tu je cara yang saya boleh fikir. Lagi satu, apa-apa situasi pun boleh berlaku di gelanggang. Kadang-kadang tak boleh nak ikut apa yang dirancang. Tak boleh nak ikut apa yang dirancang? Saya kalah disebabkan saya ni terlalu tegas ke? Janganlah macam ni. Jom kita bincang. Awak dengar, Ryan? Terima kasih dah buatkan saya faham sesuatu yang penting. Boleh tak kalau kita jadi kawan mulai hari ni? Dah tentulah. Walaupun saya dah menang hari ni, tapi masa bertanding dengan awak tadi, saya baru sedar yang saya tak tahu apa-apa pun tentang spin fighting. Boleh tak awak ajar saya lebih banyak lagi lepas ni? Tak ada masalah. Cepat betul awak berdua berkawan, ya? Dani? Hai. Awak rupanya. Ya, saya lah ni. Masih ingat tentang saya lagi ke? Awak datang nak takutkan saya lagi ke? Dah tentulah saya ingat awak. Pasal perkara tu, saya minta maaf. Saya buat macam tu sebab nak takutkan awak sebelum perlawanan je. Saya nak tolong Irfan supaya menang. Tapi tak sangka, dia memang kalah juga. Oh, macam tu sebenarnya. Jadi, disebabkan awak berkawan dengan Irfan, maknanya awak ni pun kawan saya juga. Selamat berkenalan dan gembira berjumpa awak. Oh. Bagus Ryan, bagus. Awak boleh panggil saya Dani aja. Irfan, sini. Aduh, kenapa awak nak bersalaman pula? Pertarungan dah habis tapi awak lupa pulangkan Aegis Stormbringer. Pertandingan saya dah nak mula kejap lagi. Maaflah, saya terlupa. Nah, ini dia. Semoga berjaya, Dani. Siapa lawan awak nanti? Peserta yang pakai topi tu namanya Mika. Mika? Macam pernah dengar lah. Oh, ya. Dia bukan budak perempuan yang berkawan rapat dengan Harry tu ke? Perempuan?
Mika, permainan dah nak bermula. Kenapa awak masih pergi ke ruang menunggu? Saya nak jumpa Ryan kejap. Ha? Nak jumpa dia buat apa? Walaupun memang susah untuk dia menang, itu kemenangan pertama dia. Jom kita ucapkan tahniah pada dia. Hey Ryan. Ha? Mika, awak ni perempuan ke?